Dia pakai real fruit Betul. Okay. Kita ada letak 10% sugar on it. Letak buah lah dekat atas dia. Semua dapat buah? Untuk buah kita hanya ada watermelon, mango dengan dragon fruit je. Untuk topping kita akan letak daun pandai. Okay. Ni untuk apa ni? Untuk hiasan je. Oh ya saja. Tak boleh makan Tak boleh. Alright, boleh. Ni berapa ringgit RM12. Alright, terima kasih. Sama. Dragon fruit. Oh, ini pekat sikit Ini buah lah. Dia cepat cair Betul. Daun pandai. RM12 juga? Betul. Itu watermelon. Dia rasa macam mana tu? Dia rasa fruit sebenar. Okey. Lepas tu letak buah Betul. Daun pandai. Dia cantik je lah. Untuk cantik je, tak boleh makan Okey. It's not edible. 12. So dekat sini kita ada 3 jenis cup. Kita ada yang mix cup, yang ni small. Kita ada hiasan dekat topping dia. Lepas tu kita ada yang cup biasa. Lagi satu bagi campur boleh? Boleh? Bukan nak rasa dua-dua lah Atas ni pun ada buah. Jangan risau. Okey, boleh. Terima kasih. Apa yang mana? Very refreshing. Slushy sikit. Yang ni mix boleh dapat 2 flavor. Okay, yang ni mango. Dapat sekali buah. Dragon fruit. Sedap, refreshing. Setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Kalau nak cari memang cari kat sini je. Location dekat kat Story Walk Pasar Seni.